Dia betul dia tidak mudah. Dia bertempur dengan syarikat-syarikat besar, kartel-kartel berpengaruh, bukan saja di Malaysia tapi di rantau ini. Dia memerlukan dukungan dan tekad politik yang tegas. Ya. Sebab itu dari akhir tahun 2023 sehingga 2025, kita dapat elakkan daripada ketirisan, rasuah, penjeludupan, ya, itu 15.5 bilion ringgit. Bayangkan, ya. Maknanya ketirisan itu berlaku begitu banyak. Kita bertempur di sini, riuh rendah, bunyi hebat belaka, tapi kita izinkan. Ya. Ini semua berlaku bukan tahun ini, bukan 3 tahun ini, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ada syarikat 20 tahun dah operasi yang sama. Rampasan demi sakawan penyakau ni dia penuh dan dibiarkan. Ya. Dan bila kita sebut, dia kata ini dendam lah ataupun ambil, tak ada bukti, ambil tindakan. Saya tak tahu, saya tak kenal kepala-kepala Samseng ini semua. Ya. SPRM mengumpul jumlah nilai lucut berjumlah lebih 8 bilion ringgit. Itu yang dibangkitkan dendam lah, tak dendam lah. Ini 8 bilion. Balik pada kerajaan. Masuk di mana? Masuk tabung kewangan, Kementerian Keuangan. Melainkan kalau harta-harta milik itu mengambil masa nak lelong dan sebagainya. PDRM, tahniah. Nilai rampasan hasil penyitaan hampir 4 bilion ringgit. Custom di Raja Malaysia menumpaskan sindiket penyeludupan haram, sindiket haram dan penyeludupan. Nilai rampasan 2.5 bilion ringgit. KPDN dan kos sara hidup bersama Suruhanjaya Persaingan Malaysia, kutipan penalti 1 bilion ringgit. Tapi yang persoalan ahli yang berhormat, semuanya harus tahu mengapa hal ini diizinkan berlaku berjalan selama puluhan tahun. Dan apa bedanya dengan kerajaan Madani? Kita minta ambil tindakan yang tegas. Dan apa yang kita salute pada badan ini kerana mengambil tanggungjawab dengan berani dan tegas, dan kita harus berikan pengiktirafan kepada mereka. Tapi saya tanya, mengapa tak boleh buat dulu? Mengapa boleh biar 15 bilion dalam 2 tahun? Ini bukan small number. Kerana yang masuk umpamanya e-waste itu besar, dia masih duduk. Bukan tahun ni, bertahun-tahun tadi dah betul. Kalau jarum diseludup, saya tahu susah sikit. Tapi ini kontainer boleh diseludup. Seludup keluar, seludup masuk, ya. Dan ini bukan baru tapi berlaku berpuluh tahun dan diizinkan oleh pihak-pihak tertentu.